rapat-rapatkan dia. Mampatkan dia, kemudian masuk dalam peti ais. Patah. Lembutnya biskut ni. bagi patah semua. Patahkan semua biskut Mary tu. Ada butter, susu pekat, susu cair, coklat Cadbury dan biskut Mary dan semangkuk Milo. Tekan butter lah. Susu. Susu pekat. Dan Cadbury. Kacau-kacaunya sehingga dia sebati. Masukkan Milo. Semua masukkan Milo semua. Cukup tu. Tu kita boleh masukkan dalam ini. Ni dah siap. Okey, rapat-rapatkan dia. Mampatkan dia, kemudian masuk dalam Peti ais. Kita punya kek butter sudah siap. Okey, jadi Kita nak potong. okey.